Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, setiap pagi pukul 8, sekitar pukul 8, saya bersiaran untuk kita cerita pengalaman-pengalaman macam mana kita nak kaya dengan emas. Okey, jadi salam perkenalan untuk siapa-siapa yang first time join live saya. Siapa-siapa yang dah banyak kali tu, saya rasa sepatutnya tuan-puan dah faham tentang macam mana emas ni boleh dapat dimanfaatkan untuk kita membina kekayaan. Dan akhir sekali dengan emas juga sebenarnya kita boleh jadikan kita boleh bergerak ke arah untuk menuju ke arah financial freedom. Dia benda ni setiap kali nak kena ejas Okey, baik. Jadi sekiranya tuan-puan ada apa-apa persoalan tentang emas, tentang kewangan, tentang public gold, tuan-puan boleh tinggalkan persoalan tersebut dekat ruang komen untuk tuan-puan bertanyalah apa sahaja pengalaman berkaitan dengan pengalaman saya dengan emas lah. Okay? Alhamdulillah hari ni saya dah tahun 2026 ni dah masuk tahun yang ke-10 lah. Saya berkongsi ilmu tentang emas, kewangan dan juga public gold. Sebelum ni saya banyak dekat platform-platform lain lah. Okay, sebab apa? Sebab TikTok ni masih baru. Jadi seperti biasa saya nak try cek harga emas saya ni sekejap. Harga emas saya rasa harga emas agak 664. Harga emas ini 664 per gram. Pagi tadi saya rasa 65 lebih pagi tadi. Jadi sebab itulah bila kita nak menabung emas okay, tak perlu nak monitor harga. Sebab tu kalau kita monitor harga tuan-puan, memang kita tak akan mula menabung. Saya nak cerita sikit lah. Salah seorang penyimpan emas saya, okay, dia hubungi saya dah lama lah. Okay, dia hubungi saya daripada Disember tahun lepas 25, Januari 26, Februari 26, sekat emas. Okey. Hari ni baru 1 April 26. Waktu ni tuan-puan, harga emas sekitar, kalau tak silap saya lah, kalau saya silap minta maaf, tapi lebih kurang macam ni lah, 650. Januari naik tinggi. Januari naik sampai 764, 750. Lepas tu dia turun balik 700. Kemudian hari ni 650 balik. Lebih kurang macam ni lah. Okay? Emas. Okay? Dan dia, waktu ni dia tanya, berapa harga? Okay? Tunggu turun sikit. Lepas tunggu turun naik. Okay? Dia tak menabung lagi ni. Okay? Lepas tu, apabila turun 700, tunggu lagi. Sekarang ni 650. Bila saya tanya balik, macam mana plan nak menabung ni? Oh, sorry lah Cik Afi, duit dah habis lah. Okay? Tapi sebab apa? Sebab itulah sebenarnya risiko bila kita tunggu harga. Jadi, bila kita faham maksud yang sebenar, kita faham tujuan sebenar kita menabung emas, tuan-puan, apabila saya bagi tahu tentang tak perlu monitor harga, tak perlu tengok harga, bukanlah maksudnya kita nak beli tu kita tak tengok, kita pejam mata. Tapi bila kita ada duit lebihan, duit yang sesuai untuk kita alihkan ke dalam bentuk emas, duit tersebut alihkan terus. Okey? Alihkan tu dekat akaun emas physical gap. Okey? Tunggulah sampai 300 ringgit per gram, mesti tak akan start. Okay, akhir sekali tuan-puan, apa yang saya perhati, yang sentiasa melihat monitor harga, yang pandai baca graf, yang tahu pasal ekonomi, akhir sekali berapa gram emas yang dia ada? Tak ada. Sebab tak start. Akhir sekali risiko yang lebih besar adalah duit tersebut kita semakin lama semakin bocor. Duit tersebut bocor. Itulah risiko yang lebih tinggi. Sebab itulah kalau nak monitor harga, nak tengok tentang pergerakan turun naik harga emas, tuan-puan, dekat live saya ni saya tak tahu tentang turun naik harga emas. Esok pun saya tak tahu berapa harga emas berapa. Tapi kalau tuan-puan nak beli 250 gram
1 kilogram berbaloi lah untuk meniti harga. Dan andai katalah tuan-puan nak menabung RM100 pun tuan-puan rasa, ini kalau RM100 ni, kalau harga turun habis aku. Tuan-puan, kalau RM100 pun tuan-puan risau tentang harga, takut harga emas jatuh nanti bulan depan rugi. Sebab tuan-puan nak jual bulan depan. Bagi saya, tuan-puan tak perlu nak beli emas. Okey, memang betul. Emas ni, simpanan emas ni tak sesuai dengan semua. Sebab apa? Kalau tuan-puan gaji 2,000 hingga 3,000 lah bagi saya. Okey, satu keluarga 2 hingga 3,000 saja. Lebih baik tuan-puan cari jana skill, belajar untuk jana income. Daripada tuan-puan pergi sibuk tentang monitor harga, lebih baik tuan-puan pergi sibuk asah skill, asah kemahiran tuan-puan untuk jana pendapatan. Daripada tuan-puan simpanan emas ni untuk simpanan jangka masa yang panjang. Berapa panjang? Lebih 2 tahun dan ke atas barulah sesuai untuk simpanan emas. Sebagai contoh, saya nak share, saya ada pengalaman simpan emas untuk tunaikan haji. Alhamdulillah, tak lama lagi lah, bulan ni, tahun ni lah, bulan depan, saya dan isteri saya akan berangkat ke Tanah Suci. Doakan proses tu berjalan dengan lancar lah. Sebab setakat ni masih tak ada apa-apa berita lagi tentang peperangan macam mana. Masih berjalan macam biasalah proses. Asalnya saya masa saya beli 1,006. Sekarang berapa satu dinar? Satu dinar berat dia 4.25 gram. Okay, siapa tanya ni? Nursia. Satu dinar 4.25 gram. Hari ni 1 gram berapa tadi? 664. Tapi kalau nak jual, kita ambil harga buyback. Okay. Hari ni 664 per gram. Darat lah. Darat ni. Okay. Okay, saya nak share tadi. Banyak sangat pegang ni. Saya nak share, kalau siapa-siapa yang ada impian lah, untuk tunaikan haji dalam masa 5 hingga 10 tahun. Saya share dulu yang 10 tahun. Okay. Saya rasa majoriti kita sebagai umat Islam ni mesti ada letak impian, letak target untuk tunaikan haji. Okay. Untuk tunaikan haji ni tuan-puan, kalau dekat Malaysia ni saya rasa urusan tu sangat mudah. Sebab apa? Sebab saya ada sahabat saya dekat Indonesia. Saya tanya macam mana? Dia muda lagi, umur 30-an. Saya tanya macam mana kalau dekat Indonesia nak tunaikan haji. Dia pun tak tahu, tuan-puan. Kalau dekat Malaysia, majoriti orang tahulah, pergi cek dengan tabung haji. Dia pun tak tahu dekat mana nak rujuk. Dia kata kalau nak tanya pasal haji, kena tanya kawan-kawan yang dah berumur, umur 50 tahun, umur 60 tahun. Oh, macam tu dekat Indonesia. Jadi rezeki kita dekat dekat Malaysia ni, tuan-puan. Kalau nak tunaikan haji, tuan-puan nak tunaikan haji, macam mana tuan-puan nak tunaikan haji dengan cara tuan-puan menabung dengan emas. Yang pertama, emas salah satu alat simpanan saja. Dia tak ada cara teknik ajaib, ada emas tunaikan haji pun tak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dekat Malaysia, tuan-puan, semua kota haji, majoriti, mungkin ada kota haji dekat Malaysia ni, jemputan daripada kerajaan Arab Saudi pun ada. Sebagai contoh kota tentera. Sahabat saya, Major Adam. Alhamdulillah dia dapat invitation daripada dia dapat kota tentera, dan kota tentera ni dia jemputan daripada kerajaan Arab Saudi. Tapi yang saya share ni yang bukan tentera, yang rakyat marhan, yang sama-sama dengan saya, dan majoriti tuan-puan boleh capai ni. Yang pertama, tuan-puan kena faham bahawa apabila kerajaan Arab Saudi bahagi, ni kita buat kursus haji sikit, bagi kota, akan ada dua. Dia bagi kota kepada tabung haji. Dan tabung haji ni dia ada dua. Ada dua jalan yang mana tuan-puan boleh tunaikan haji. Yang pertama, muassasah.
muasasah ni, kalau tuan-puan perasan, tabung haji keluar poster yang T20, M40, B40 tu. T20 harga dia sekitar 33K kot. Kalau tak silap saya, M40 ni 25, kalau tak silap saya lebih kurang ni lah. Okey, dan B40 15K. Okey. Yang ni memang tuan-puan mesti kena tunggu surat ataupun buat rayuan. Kalau tuan-puan buat rayuan, confirm yang ni. Jadi kalau tuan-puan nak dah menabung, tuan-puan nak target tunaikan haji lebih daripada 10 tahun akan datang. Sebab apa? Yang pertama, tuan-puan kena register dulu. Kalau tak register, tuan-puan tak akan dapat panggilan ni. Sampai umur 100 tahun pun tuan-puan tak dapat panggilan. Dan kena ingat, ramai yang silap. Dia ingat register ni adalah register daftar buka akaun. Tak, tuan-puan. Register buka akaun tak bermaksud register. Register memang kena pergi register dekat bahagian hash, dekat T-Hijari tu, di bahagian hash service. Memang kena register dekat situ. Kalau siapa-siapa yang dah register, sepatutnya dia dah ada dapat queue dah. Tapi kelebihan siapa-siapa yang dah register lebih daripada 10 tahun, tuan-puan boleh buat rayuan. Okey, buat rayuan confirm akan dapat yang ni. Bahagian T20. Jadi berapa gram emas yang tuan-puan kena ada? Sekitar 50 hingga 70 gram. Okey, 50 hingga 70 gram lah. Okey, ini kos untuk bayaran haji dan juga kos untuk tinggalkan ahli keluarga dekat rumah, dekat Malaysia. Okey. Okey, baik. Kemudian ini untuk daftar 10 tahun tuan-puan boleh buat rayuan. Okey. Tapi rayuan tu 50% lah. Dia tak confirm dapat dalam masa 10 tahun. Tapi kalau tuan-puan bawah daripada 10 tahun memang tak boleh nak buat rayuan. Okey. Dan untuk kelebihan, siapa-siapa yang dah register lebih daripada 5 tahun, tuan-puan boleh buat rayuan juga dengan melalui PJH, pengelola jemaah haji. Berapa kos? Kos sekitar bayaran saja, kos untuk bayar saja sekitar 60K lah. Okey. 60K average 50-60K. Untuk bilik berempat ada yang sampai 100K, ada sampai 120, 150, 200 ribu pun ada. Okey, ikut package. Yang ini kita panggil package swasta lah. Package swasta pun dia tetap kena mesti daftar haji lebih daripada 5 tahun baru boleh buat rayuan, dan potensi untuk dapat ni 90% lah. Sebab apa? Package swasta ni dia ada banyak agensi, dia ada banyak syarikat, dan setiap syarikat ni dia mesti habiskan kota ni pada tarikh tertentu. Jadi kalau kita buat rayuan melalui PJH, 90% akan dapat. Okey. Jadi berapa nak kena prepare? 60 hingga 100 ribu. 60 hingga 100K. Kalau kita convert, sebab apa? Ini adalah simpanan jangka masa panjang, tuan-puan. Kalau kita convert ke dalam bentuk gram emas, sekitar 100 hingga 100 gram hingga 150 gram. Okey, ini per pax. Sama juga dengan yang ni. Ini maksudnya untuk seorang. Jadi macam mana kita nak target menabung? Sebagai contoh, tuan-puan nak capai 150 gram dalam masa 5 tahun. Okey, haji ni ibadah sekali seumur hidup. Memang insya-Allah kalau kita usaha untuk capai simpanan kita, insya-Allah dipermudahkan. Alhamdulillah. Saya tengok kawan-kawan saya yang pergi dengan PJH ni memang dia ada emas, dia jual emas. Ada motor yang tak pakai, dia jual motor. Sebab apa? Itu memang pengorbanan lah. Dan saya tengok kalau yang masih muda lah, masih muda ni maksudnya bawah umur 40 tahun untuk tunaikan haji, walaupun dari sudut kesihatan mungkin dia sihat walafiat untuk buat ibadah haji, tapi antara cabaran dia, okay, HD Coffee, Waalaikumsalam, selamat Hari Raya. Okay. Cabaran dia, saya tengok kami ada cabaran yang sama, macam mana nak tinggalkan anak. Itu, tapi kita usahalah cari siapa-siapa yang ni kita bayar, siapa-siapa yang boleh jaga anak kita, mungkin ahli keluarga terdekat ke macam mana, kemudian kita redha sajalah. Okey, dan macam mana nak dapatkan ni 10 hingga
kita dah tuan-puan target 150 gram dalam masa 5 tahun. Jom kita try buat sedikit kira-kira lah. Okay. Dan macam mana tu untuk memudahkan tuan-puan menabung dekat akaun emas physical gap. Baiklah. Target tuan-puan 150 gram dalam masa 150 gram 150 gram untuk tunaikan haji dalam masa 5 tahun. 5 tahun ni 5 tahun 5 tahun darab 12 60. Jadi maksudnya 150 gram bahagi dengan 60. Sekitar 2.5 gram sebulan. Okay? 150 gram ni sebenarnya tuan-puan menabung sekitar 2.5 gram sebulan. Average banyak ni lah. Okay? Dan saya yakin dalam masa 5 tahun ni tuan-puan, sambil-sambil kita menabung, anda katalah hari ni harga emas sekitar 650. Darab 650. Sekitar 1,000 hingga 2,000. Okay? Maksudnya untuk siapa-siapa yang income sekitar minimum 10,000, boleh try belajar menabung 2.5 gram sebulan. Menabung dan dalam masa yang sama tuan-puan, kenaikan harga emas sekitar 10% setahun. Dalam masa yang sama, kenaikan harga emas sekitar 10% setahun. Ini bukannya dalam masa setahun yang terakhir tau. Ini adalah dalam tempoh 10 tahun yang terakhir. Ini adalah fakta. 10 tahun ke akhir, kenaikan harga emas sekitar 10% setahun. Mungkin waktu tuan-puan sudah ada 150 gram ni tuan-puan. Bila dah ada 150 gram, terus buat rayuan. Mungkin 150 gram ni, bila dah ada 150 gram, mungkin harga dah cecah sampai 100. Target tadi 100,000, mungkin dah cecah lebih kurang 130K. Okay? Sebab apa? Sebab kenaikan harga emas. Okay? Jadi siapa-siapa yang ada impian nak tunaikan haji, belajar menabung dalam bentuk emas. Macam mana nak menabung 2.5 gram ni, tuan-puan, paling senang dekat akaun emas physical gap. Ini cara yang paling senang. Sebab apa? Andai katalah tuan-puan hari ni ada bajet RM1,000. Okay? Menabung RM1,000 dalam akaun emas gap. RM1,000 hari ni saya try tengok RM1,000 dapat sekitar 1.5 gram. Dapatlah 1.5 gram. Okay? Tiba-tiba nanti tengah-tengah bulan ada kawan bayar hutang. Hujung bulan ada kawan bayar hutang. Menabung lagi. Okay? 2.5 gram darab 660. Berapa 2.5 darab 66. Sekitar macam ni lah. Okay. Betul lah tu. Okay? Jadi sebab apa? Memudah akaun emas gap ni, kita boleh ada bajet lebih menabung. Ada bajet lebih 100 boleh menabung. Sebab apa? Kalau ada duit lebih 100 dalam poket hari ni tuan-puan, duit yang kita tak plan untuk buat apa-apa, ini sangat bahaya. Okay? Duit yang tak plan untuk buat apa-apa, kalau kita masuk mall ataupun simpan saja dalam akaun ni, tiba-tibalah duduk scroll TikTok, barang ni rasa nak kena beli ni. Okay? Kita pun check out. Baru 2 kali check out dah habis dah RM100. Okay? Jadi sebelum duit itu habis kepada perkara-perkara yang bukan keperluan, alihkan siap-siap ke dalam akaun emas gap. Jadi dekat akaun emas gap ni, kita boleh, dia adalah tempat untuk kita kumpul gram. Kumpul gram ni maksudnya, andai katalah tuan-puan hari ni menabung 1.5 gram. Lepas tu, minggu depan ada duit lebih lagi, menabung 10 gram. Bulan depan menabung lagi 5 gram sebagai contoh. Total ada 17.5 gram. Okay. Walaupun anda katalah target asal yang pertama nak keluarkan terus 100 gram, tapi ada 17.5 gram, boleh je nak keluarkan fizikal terus, nak keluarkan 1 gram. 1 gram dulu nak test. Nak test betul ke Cik Afi bagi tahu ni, senang untuk keluarkan secara fizikal. Test keluarkan secara fizikal. Sangat mudah untuk kita jadikan akaun tersebut, jadikan transit untuk kita
menabung dalam bentuk gram-gram emas yang lebih besar. Okey? Jadi itulah sedikit salah satu manfaat kita menabung emas untuk tunaikan haji, dan platform dia tuan-puan boleh menabung dekat akaun emas fizikal ke. Baiklah. Kita start macam biasa tuan-puan. Setiap hari saya berkongsi ilmu untuk siapa-siapa yang first time nak tahu pasal emas, nak tahu kenapa nak kena simpan emas. Maksudnya apa tujuan simpan emas? Adakah keuntungan emas ni sekadar dengan kenaikan harga emas? Okay? Macam biasa tuan-puan, apa yang perkara yang lebih penting adalah dari sudut umumnya, apabila kita pergi kerja, okay, tujuan kita akhir sekali adalah kita nak ada duit. Okay? Nak ada duit. Yang pertama, ada dua lah matlamat untuk kita pergi kerja. Yang pertama, untuk kegunaan pada waktu yang terdekat. Untuk kegunaan pada waktu terdekat ni maksudnya kita untuk keperluan kita makan minum hari ni, untuk keperluan anak-anak sekolah, untuk mungkin nak pergi bercuti sebulan ataupun 2 bulan sekali. Itu sebenarnya salah satu tujuan kita bekerja, dan untuk sempurnakan keperluan hidup. Okey. Tapi andai katalah kita sekadar bekerja hari ni untuk kita kerja bulan ni untuk dapat duit bulan ni. Sebenarnya tuan-puan, ayat kasar dia ibarat kita kaya sebulan makan sebulan. Jadi sebab itulah bila saya mula masuk ke alam pekerjaan, bila saya dah rasa kalau hari-hari macam ni, dia tak bagi saya tak nak kehidupan yang hari-hari hadap benda yang sama. Kita nak explore dunia, kita nak pergi melihat dunia, kita nak pergi travel, nak pergi nak pergi exercise pun limited, nak balik kampung kalau mak ayah perlukan kita pun kita rasa terhad, mesti kena minta cuti dengan bos dulu. Maksudnya tak bebas. Okay? Jadi bagi siapa-siapa penyimpan emas, di bawah bimbingan saya akan guide, saya bersama mentor saya, bersama tim G1 Network, akan guide tuan-puan menabung emas sampai akhir sekali boleh capai bebas kewangan. Tak kerja tapi ada duit. Okay? Sebab apa? Sebab itu apa yang saya buat dulu. Apa yang saya buat, dan alhamdulillah hari ni saya dah 6 tahun. Bebas kewangan, tak kerja tapi ada duit. Okay? Jadi pengakhiran kita tuan-puan, pengakhiran kita terhadap kerjaya kita. Sebagai saya, mungkin ada yang tak kenal lagi, saya adalah seorang engineer sebelum ni. Engineer kilang kelapa sawit. Okay? Bila saya buat satu posting, bila saya buat satu posting dekat the social media warna biru tu, rumah biru tu. Okay? Sebab saya try screenshot dia kata engineer tak mengaku engineer. Betul juga, engineer waktu dia engineer dia tak mengaku dia engineer, tapi lepas dia engineer baru dia mengaku. Okay. Jadi saya kata saya pun buat satu posting, saya adalah engineer. Okay. Memang trigger habis semua engineer lain. Sampai dia tag siapa Haji Zainuddin adalah yang IR tu. Okay. Dia tag. Okay. Jadi dia kata ramai yang kata sebab apa saya kata saya engineer waktu saya kerja dulu. Ni masuk cerita lain. Waktu saya kerja dulu tuan-puan tahun 2015, gaji basic saya 3,000. Waktu tahun 2020 Ogos 2020 gaji saya kata gaji saya tak sampai 4,000. Saya kata waktu tu saya rasa 3,900 lah gaji saya. Okey, ramai dia kata bohong lah. Dia kata dia pun kecam saya. Dia kata technician mengaku engineer. Cuba tunjuk CJ. Saya pun cari balik CJ saya daripada Board of Engineer Malaysia, panggil apa, BEM, Board of BEM kot.
Board of Engineers Malaysia. Lebih kurang macam tu lah, saya lupa lah. Lepas tu saya cari balik CJ degree saya, Mechanical Aeronautical Engineering, UTM Skudai. Dan saya tunjuk saya punya payslip saya yang terakhir, rupanya bukan 3,900 tuan-puan, punyalah saya lupa 3,590. Okay. Dan komen tu dia 50-50. Ada yang cakap saya tipu, ada yang ini dah realiti sebagai engineer. Okay. Jadi tuan-puan, bila saya tahun yang pertama saya bekerja, saya rasa ini bukanlah apa yang saya nak dalam hidup. Apa yang saya nak dalam hidup sebenarnya, sebab apa? Sebab saya waktu saya dekat universiti lagi, saya memang seorang yang aktif cycling, main bola. Waktu dekat universiti tu zaman kejatuhan saya dah. Saya tak main bola dah sebab injured, kena ACL. Okay. Jadi saya ni main bola daripada sekolah rendah lagi. Sekolah rendah sampai pikat negeri je lah. Taklah wakil Malaysia. Okay. Lepas tu dekat universiti pun saya banyak lompat tinggi, pikat negeri, olahraga, macam-macam lagi lah. Okay. Main rugby. Jadi bila sampai bila di alam pekerjaan, apabila masuk di alam pekerjaan, saya tengok saya dah tak ada kehidupan macam tu. Saya kata, takkan hari-hari nak kerja pukul 8 pagi, 5 petang. 8 pagi, 5 petang okey lagi tuan-puan. Tapi saya lepas subuh balik isyak, langsung tak ada masa tuan-puan untuk exercise. Saya kata ini tak boleh jadi ni. Okay. Saya kata saya mesti cari jalan untuk waktu tu saya tak fikir untuk financial freedom. Sebab apa? Saya pun tak faham. Dan saya yakin siapa-siapa yang baru start hari ni nak mula dulu menabung minimum RM100 dulu sebagai permulaan. Saya yakin siapa-siapa baru start hari ni dalam masa 5 tahun, tuan-puan ikut jejak yang saya dah lalui ni, nanti saya jejak, tuan-puan boleh ikut jejak, kita panggil apa? Success leave clues. Maksudnya kejayaan itu meninggalkan jejak. Tuan-puan ikut jejak, akhir sekali tuan-puan pun boleh capai financial freedom. Sebab apa tuan-puan? Saya ambil masa 5 tahun untuk bebas kewangan sampai checkpoint yang ketiga ni. Sebenarnya ini adalah checkpoint yang kelima. Dekat atas daripada tutup hutang ni ada 2 lagi checkpoint yang kita kena lalui sebelum capai checkpoint untuk kita tutup hutang. Okay? Jadi, waktu saya pagi-pagi, saya tengok, masa ni saya tengah mencari jalan untuk bebas kewangan. Okay? Jadi, jalan yang apa yang saya lihat mentor saya tengok hari Isnin pagi ramai, saya pun hari Isnin adalah hari yang paling kita tak selesa lah, paling kita rasa kalau hari yang paling best adalah hari ni, hari Jumaat setiap minggu. Okay. Jadi saya hari Isnin saya tengok mentor saya, penulis buku Emas dan buku Misi Baba Hutang, penulis buku ni dia tengah berkayak tuan-puan. Hari Isnin pagi kita baru lepas stres kena tiau dengan manager, kena tiau dengan bos. Tiba-tiba dia tengah berkayak. Isnin pagi saya fikir, ada kehidupan yang macam ni. Kehidupan yang mana tak perlu pergi kerja hari Isnin tapi ada duit. Jadi pada situlah saya kata saya mesti kena follow betul-betul mentor saya ni. Waktu tu saya tak anggap dia mentor lagi. Saya kata saya kena follow betul-betul Muhammad Zulkifli ni. Okay. Lepas tu memang bila saya follow tu, saya baca penulisan sebelum tu, walaupun sebelum tu saya dah baca tuan-puan, tapi saya tak ambil serius. Jadi bila saya dah ambil serius, checkpoint yang pertama dia kata bila belajar adalah memang kena belajar hidup di bawah kemampuan. Okay. Saya explain checkpoint tersebut, macam mana, apa manfaat emas untuk capai checkpoint yang tersebut. Saya explain satu persatu. Jadi hari ni tuan-puan, siapa-siapa join live saya, mungkin tuan-puan rasa boleh try follow, boleh try belajar. Tuan-puan,
mulakan langkah yang pertama, iaitu checkpoint yang pertama yang kita kena buat untuk capai bebas kewangan. Ini untuk siapa-siapa yang khas untuk ada impian untuk capai bebas kewangan. Tapi anda katalah tuan-puan rasa tuan-puan hari ni tuan-puan selesa di tempat kerja, silakan. Saya push factor saya adalah saya sangat tak selesa waktu saya di tempat kerja dulu. Tapi mungkin andai katalah saya di tempat kerja yang selesa, mungkin saya tak capai apa yang saya capai hari ini. Mungkin saya tak berkongsi dekat hari ini. Sebab apa? Saya dari sudut financial freedom tu saya tak capai lagi. Saya masih struggle pukul 8 pagi 5 petang, 8 pagi 5 petang. Itu rezeki lah kalau dapat kerja pukul 8 pagi 5 petang. Okay? Tapi waktu saya dulu memang bukan 8 pagi 5 petang. Lepas subuh isyak, lepas subuh isyak. Hampir setiap hari, tuan-puan. Waktu audit lagi lah, waktu ada pemeriksaan kilang, esok sebagai contoh, esok ada DOSH datang, Department of Safety and Health. Kalau silap dari sudut safety, esok kilang kita akan kena tutup dan akhir sekali mungkin kita langsung tak ada kenaikan gaji pada tahun tersebut. Sampai tak tidur sampai pukul 12 malam dan tak dibayar OT, tuan-puan. Itulah nasib engineer dekat Malaysia. Okey, siapa-siapa yang rasa. Tapi ini pengalaman saya. Engineer lain saya tak pasti. Okey, baik. Jadi, bagi siapa-siapa yang nak capai bebas kewangan, nak capai financial freedom, nak ada kehidupan, boleh pergi melihat dunia. Alhamdulillah tahun ni saya dan isteri akan ke 4 negara. Budapest River Cruise dia panggil. Sekitar bulan Ogos, Publigo taja penuh. Okey. Tapi step yang pertama apa yang saya buat adalah, yang pertama, ini step yang pertama tuan-puan mesti ada cash flow positif. Ini ramai orang dia nak langkah terus. Step yang keempat, nak melabur. Tuan-puan, melabur ni kita guna duit lebih. Melabur ni untuk orang yang ada duit lebih. Bukan orang yang tak ada duit lebih nak melabur untuk ada duit lebih. Nak ada duit lebih ni, tuan-puan, kalau tak mampu nak menabung, memang kena kerja. Tak ada cara lain. Tak kisahlah tuan-puan kerja 8 hingga 5. Tuan-puan lepas 8-5 carilah kerja apa-apa, part time ke, buat affiliate TikTok ke, macam-macam cara untuk tuan-puan cari duit. Itu sebenarnya cara yang terbaik untuk dapat duit lebih. Bukan cara melabur. Okey? Jadi cash flow positif ni, ini bahasa kewangan, bahasa kampung ni adalah menabung. Okey. Jadi ini asas yang pertama. Bahasa kampung dia menabung saja, tuan-puan. Tuan-puan bacalah mana-mana buku kewangan. Baca buku Tuan Azizi Ali. Langkah yang pertama dia kata apa? Sangat tak valid dan sangat mustahil bagi siapa-siapa yang tak boleh menabung, tiba-tiba dia nak melabur. Bahkan siapa-siapa yang tak boleh nak menabung sekalipun, tak boleh nak menabung duit, tak ada tuan-puan belum ada cash 3 bulan pendapatan, dana kecemasan, saya pun tak recommend untuk tuan-puan beli emas. Sebab apa? Sebab emas ni tujuan dia adalah untuk simpanan jangka masa panjang. Emas tak sesuai untuk dana kecemasan. Tapi akan ada satu golongan yang mana yang dah bekerja lebih daripada 5 tahun tapi belum boleh menabung dana kecemasan at least 1 bulan pendapatan. Yang ni tuan-puan kena belajar menabung dalam bentuk emas. Okey? Jadi siapa-siapa sambil-sambil saya kongsi ni, tuan-puan kalau ada soalan boleh terus tinggalkan persoalan tersebut dekat ruang komen. Okey. Jadi ini checkpoint yang pertama, kena menabung. Kenapa saya bagi tahu checkpoint aduh, tak apa, nanti. Kenapa checkpoint yang pertama kena menabung adalah okey, baik.
checkpoint yang pertama, tuan-puan kena menabung. Ini langkah yang pertama untuk kita membina kekayaan. Saya selalu tunjuk contoh yang ni. Okay? Anda katalah ada dua nama, satu nama Hassan lah. Okay? Hassan ni nama atuk saya. Okay? Hassan ni dia bos lah. Dia manager. Satu lagi nama best saya ni nama Faiz lah sebagai contoh. Okay? Okay. Anda katalah dua-dua ni adalah engineer. Saya tengok dekat sini tak apa jelas. Okay. Anda katalah dua-dua ni adalah seorang engineer. Untuk capai cash flow yang positif, anda katalah Hassan ni dia manager lah, dia bos. Gaji dia 10,000. Faiz ni dia nak kata junior gaji 3,000, 5,000 lah. Gaji Faiz ni 5,000. Okay. Kalau untuk kita dapat cash flow yang positif, cash flow ni maksudnya ada tabungan. Maksudnya Faiz ni cuma simpanan saving ni kalau menurut Azizi Ali minimum 10%. Faiz dia menabung, dia berbelanja 4,500 sahaja. Okay? Dan Hassan ni sebab dia rasa dia berduit, dia buat banyak loan. Tuan-puan, masalah kewangan ni akan wujud apabila kita ada duit. Bukan waktu kita tak ada duit. Waktu masih student, waktu masih kita sebagai seorang pelajar, tak ada pelajar yang bankrupt. Okay? Bankrupt ni sebab apa? Sebab dah kumpul hutang tak boleh nak bayar dah lebih 10 tahun. Lepas tu nak minta advice, pergi minta advice dengan jiran, dengan family, dengan kawan-kawan yang mana sama-sama tengah struggle dengan hutang. Oh, dia pun bagi tahu. Tanya kawan, aku ada hutang ni, macam mana nak settle macam mana nak settle dengan cepat? Kawan pun banyak hutang. Okay? Oh, pergi buat loan, kita tutup hutang lama. Tak ada tuan-puan, jalan untuk settlekan hutang hanya dengan bayar. Tips untuk settlekan hutang, bayar. Bayar dengan apa? Bayar dengan harta kita, dengan duit kita, dengan tak kisahlah dengan simpanan emas yang kita ada ke macam mana, kena bayar saja. Okay? Dan andai katalah setiap bulan Hassan ni berbelanja 1,100. Setiap bulan dia negatif cash flow. Negatif cash flow ni, bahasa dia negatif cash flow. Tapi dalam kefahaman yang mudah sebenarnya dia makin miskin lah. Makin miskin RM1,000 sebulan. Setiap bulan dia ada negatif 1,000. Setiap bulan dia ada negatif 1,000. Manakala Faiz ni, dia join saya punya live, setiap bulan dia ada cash flow RM500 sebulan. Okay? Inilah asas yang pertama. Asas yang pertama, kalau kita tak boleh nak menabung, memang kita tak boleh beli emas pun tak sesuai. Sebab itulah siapa-siapa yang gaji bawah 2,000 hidup ngam-ngam, saya kata tak payah, tak perlu nak beli emas. Lebih baik duit yang ada RM100 lebihan tu, tuan-puan baca buku, belajar jana pendapatan. Tak perlu untuk kita beli emas. Okay? Sebab tu saya tunjuk contoh pun RM5,000 tuan-puan. RM5,000 kalau dekat Malaysia hari ni, bolehlah, tak kaya tak miskin lah. Okay? Tapi anda katalah tuan-puan dah bekerja 5 tahun, saving 3 bulan pendapatan pun belum ada, memang kena belajar menabung dalam bentuk emas. Sebab apa? Sebab kita ada penyakit boros tanpa kita sedar. Okay? Jadi ini checkpoint yang pertama, settle dulu supaya setiap bulan kita ada tabungan. Macam mana anda katalah tuan-puan gaji kecil, 2,000, 3,000 tak ada tabungan, kerja. Jangan sibuk nak melabur. Ini gaji kita dah 2,000. Lepas tu nampak apa-apa pelaburan dekat luar sana terus buat loan untuk melabur. Tuan-puan, prinsip untuk melabur ni jangan buat loan. Sebab apa? Melabur ni dia rugi dalam tangan, untung belum tentu. Okey, tambah-tambah buat loan, dah lah buat loan, pergi masuk kepada skim-skim yang
yang kalau siapa-siapa dia faham ilmu kewangan, dia akan faham ini confirm skim cepat kaya. Okay. Saya banyak sampaikan buat konten dekat macam-macam platform. Okay, tiba-tiba saya dapat kontak, salam, Cik Hafiz ni scammer ke? Saya jenuh dah nak jawab. Cik Hafiz scammer ke? Takkanlah scammer nak cakap dia tak scammer, tuan-puan. Lepas tu takkanlah saya nak cakap, ya saya scammer. Takkan saya nak cakap macam tu. Lepas tu kalau saya scammer, jadi saya cakap, saya mudah je. Puan, tuan, setiap hari saya buat live pukul 8 pagi, join live saya. Okay, belajar dekat situ. Lepas tu katakanlah rasa emas ni sesuai untuk tuan-puan, boleh isi ataupun kontak saya lagi sekali, ataupun tuan-puan isi bag orange dekat bawah untuk saya guide tuan-puan. Okay? Kalau rasa dengan ilmu yang saya kongsikan, ilmu simpanan emas ni tak sesuai untuk tuan-puan, dah tak perlu pergi cari jalan lain. Sebab apa? Tak semua yang sesuai. Tak semua sesuai untuk menabur dalam bentuk emas. Okay? Tapi ada dua golongan. Okay? Dua golongan yang tak menabur emas. Yang pertama adalah dia tak ada ilmu. Okay? Tak ada ilmu asas dalam menabur emas. Okay? Yang saya share ni lah menabung lah, bukannya melabur, menabung. Yang kedua, dia tak ada duit. Dan siapa-siapa yang tak ada duit ni biasanya student yang ni kalau dia ada ilmu pun, dia ada ilmu banyak tentang emas pun, kalau dia tak ada duit tak boleh. Sebab itulah, lepas dapat ilmu tentang tabungan, belajar cari duit. Kerja, buat part time. Saya personally, saya ada bayar dua orang student lah untuk buat kerja-kerja saya yang rutin. Sebagai contoh lah, lepas daripada saya punya live ni, antara kerja rutin adalah dia ambil saya punya live ni, dia masukkan, dia simpan saya punya live setiap hari dekat platform yang warna merah. Okay? Itu bukan saya buat tu. Itu saya bayar student. Sebab niat saya sambil-sambil student, sambil-sambil saya bagi phone, saya bagi data, internet. Saya bayar gaji lagi dekat dia. Kerja-kerja admin ni saya bagi dia. At least saya boleh tolong dia untuk dia dah capai checkpoint yang pertama. Ada cash flow. Okay? Jadi, gaji kecil macam mana tak boleh nak menabung? Gaji kecil. Sekarang ni harga barang naik, tuan-puan. Tak pernah lagi saya dengar dari tahun ke tahun, daripada tahun ke tahun, tak jumpa lagi. Saya tak jumpa lagi. Oh, tahun ni harga barang turun. Tak ada, tuan-puan. Okay? Harga barang memang sentiasa naik. Ini yang ramai tak perasan. Ini antara paling menyedihkan saya lah. Okay? Saya kadang-kadang perasan tak? Kalau tuan-puan rasa gaji makin naik, tapi hidup dari sudut kehidupan masih stagnan. Stagnan okey lagi, tuan-puan. Yang membimbangkan saya adalah makin slow. Maksudnya, satu yang pertama adalah, andai katalah dia memang hidup di bawah kemampuan. Maksudnya, bila nak beli kereta, dia pilih kereta yang ikut keperluan. Tapi makin lama kehidupan masih stagnan. Sebab apa? Sebab inflasi. Baru-baru ni saya ada jumpa salah seorang sahabat saya dekat airport. Saya nak hantar kawan saya dekat airport. Tiba-tiba jumpa dia nak fly pergi Sabah. Sebab saya dulu memang saya lama dekat Sabah, tuan-puan. Daripada tahun 2014 sampailah tahun 2020 saya dekat Sabah. Saya kata, mana? Lepas tu saya tanya dia, sekarang ni macam mana jadi manager dah ke? Sebab dulu kami sama-sama je dia. Dia kata tak adalah, baru senior engineer. Saya tanya dia, sekarang ni company kita dulu tu berapa bayar senior engineer? Gaji basic. Dia kata gaji basic senior engineer sekarang ni 7,000. Tuan-puan,
waktu saya start kerja dulu tuan-puan, gaji 3,000. Waktu saya gaji 3,000 tuan-puan, nak makan nasi sepinggan RM4, nasi lauk dengan sayur boleh tuan-puan. Kemudian hari ni selepas saya letak jawatan 2020, selepas 7 tahun 20 selepas 7 tahun tuan-puan, gaji dia 7,000, maksudnya dia masih dia yang dulu dari sudut financial. Sebab apa? Waktu tahun 2020, nasi sepinggan RM4, dapat lauk, dapat ayam, dapat sayur. Hari ni tuan-puan, nasi sepinggan saya tengok paling murah nasi lauk sayur ni RM8 tuan-puan, 2 kali ganda. Kos makan minum naik daripada RM4 jadi RM8. Gaji kita daripada 3,000, gaji kita waktu tu dia dah sini tuan-puan. Gaji dia waktu tu RM4,000, RM5,000. Hari ni selepas 6 tahun baru kenaikan gaji dia baru ekstra RM2,000. Gaji naik tak sampai 100%, tapi kos sara hidup kita daripada RM4 jadi RM8 sekali makan. Jadi sebab itulah kita ini belum kira lagi siapa-siapa yang buat hutang tambah hutang. Dahlah dalam keadaan kita tak ada duit. Buat hutang rumah. Sepatutnya rumah harga RM300,000. Kita konon-kononnya rumah ni nak jadi aset. Beli rumah lepas tu tinggal. Nak bagi sewa sayang. Ini ramai yang silap. Dahlah kita ni duit ngam-ngam. Lepas tu buat lagi kesilapan kewangan. Duit ngam-ngam, buat lagi kesilapan kewangan. Pergi beli rumah. Kononnya takut rumah harga naik. Lepas tu rumah tu naik anai-anai. Tak ada orang duduk. Sebab apa? Sebab kita kerja dekat luar. Kerja macam saya, dekat ladang sawit, company memang dah bagi rumah. Jadi kalau kita beli rumah untuk duduk sendiri, bagi saya itu membazir. Lebih baik beli rumah untuk bagi sewa, untuk jana pendapatan. Rumah yang diberi sewa, yang mana rumah tersebut boleh dapat cash flow positif kepada kita, itu adalah harta, aset. Dan harta tersebutlah membuatkan kita boleh capai financial freedom. Checkpoint yang kelima yang saya akan kongsikan sekejap lagi. Okey? Jadi ini asas dia. Anda katalah tuan-puan baru nak belajar menabung. Okey, tips tabungan ni ada 2. Yang pertama, mesti paksa. Yang kedua, lupakan tabungan. Okey. Kalau kita dah paksa menabung ni sebagai contoh. Tuan-puan kita buat tabungan apa? Tabung warna jingga dah sebagai contoh. Tabung jingga, tabung warna oranye, duit RM20, jumpa duit RM20 masuk tabung. Jumpa duit RM20 masuk tabung. Ataupun buat tabung warna biru, tabung RM1, jumpa duit RM1 masuk tabung. Akhir sekali, tuan-puan tengok tabungan tuan-puan dalam masa beberapa bulan, boleh menabung sampai ada RM100 hingga RM200 sebulan. Ini paksa dah, lulus dah paksa. Lepas dapat duit RM100-200 sebulan, tuan-puan masukkan ke dalam bank. Nampak nombor. Bila nampak nombor, otak kita, fitrah kita sebagai seorang manusia, rasa berduit. Apabila kita rasa berduit, kita mulalah ada idea-idea untuk perhabis duit. Jadi kitaran itu sentiasa berulang, paksa tapi kita tak lupakan, tabungan tersebut tak berjaya. Okey, jadi untuk menabung ni memang kena paksa dan lupakan tabungan tersebut. Dan apa lagi jalan selain pada simpan? Okey, anda katalah tuan-puan simpan duit, jangan sesekali mudah akses. Simpan dekat ASB ataupun tabung haji, jangan sekali link dengan akaun bank yang selalu yang untuk kita transaksi yang semasa. Okey, jadi rumitkan urusan pengeluaran. Itu tips dia. Kalau tuan-puan duduk bandar, jauh daripada kampung, ambil buku bank tu, jangan sentiasa update, bagi buku bank dekat mak dekat kampung. Rumitkan urusan pengeluaran supaya kita kena simpan dan lupakan simpanan tersebut. Dan kalau siapa-siapa menabung dalam bentuk emas lah. Okey. Dekat tangan saya ni emas 1 dinar. Ada 2 keping. 1 dinar ni harga ini sekitar 2,400, 2,600 lebih kurang macam tu lah. Okey. Dan 2 keping maksudnya 5,000 tuan-puan.
bila kita ada emas ni dekat tangan, ini antara kelebihan bila siapa-siapa menabung dalam bentuk emas. Simpanan mereka lebih cepat untuk bertambah berbanding siapa-siapa simpan dalam bentuk duit. Tak perlu bimbang tentang turun naik harga. Okey. Harga emas naik, anda katalah tuan-puan ada sekeping 1 dinar. Harga emas naik tak membuatkan kita bertambah kaya, tuan-puan. Harga emas jatuh pun tak membuatkan kita jatuh miskin. Yang membuatkan kita bertambah kaya, tuan-puan, adalah dulu ada 1 dinar, bulan lepas ada 1 dinar, bulan ni ada 2 dinar. Itulah membuatkan kita bertambah kaya. Okay? Bila kita ada emas, bila tuan-puan menabung dalam bentuk emas, sentiasa tengok kepingan-kepingan emas ini. Berbeza kalau tuan-puan menabung dalam bentuk duit, tuan-puan. Jangan sentiasa tengok duit dalam bank. Okay? Duit kalau sentiasa tengok, duit tu akan cenderung untuk dihabiskan. Okay. Jadi settle langkah pertama, kenapa mesti sebelum kita bergerak kepada checkpoint yang kedua, di rumah takut pencuri masuk. Okey, baik. Tuan Nas, kalau Tuan Nas takut untuk simpan emas dekat rumah, okey. Saya share, ada 2 tempat lah. Yang pertama, Tuan Nas, okey. Kalau Tuan Nas belum lagi mula menabung emas, Tuan Nas boleh isi back order dekat bawah, nanti saya guide. Okay. Yang pertama ni, bagi siapa-siapa penyimpan emas public gold, termasuk mungkin Tuan Nas dan kawan-kawan kita yang lain, macam mana nak menabung emas fizikal? Okay. Bila kita dah ada fizikal dekat tangan, ada 2 option. Yang pertama, simpan dekat rumah. Okay. Simpan dekat rumah ni, kalau rumah kita rasa tak selamat, jangan simpan dekat rumah. Sebab kita tahu rumah kita macam mana. Okay. Yang kedua adalah simpan dekat safe deposit box. Okay. Safe deposit box sewa dekat mana-mana yang dekat dengan area rumah kita. Safe deposit box ni dia bukan sekadar nak simpan emas. Tuan-puan mungkin ada, tuan-puan nak pergi bercuti overseas, takut emas hilang dekat rumah. Tuan-puan boleh sewa safe deposit box, mungkin nak simpan surat-surat yang penting. Dia tak semestinya boleh simpan emas dekat situ. Okey, 2 tempat. Tapi andai katalah tuan-puan sebagai seorang penyimpan emas public gold, antara option, mungkin hari ni tuan-puan terpaksa tinggalkan Malaysia untuk ke overseas sebagai contohlah. Okey. Tapi tuan-puan nak menabung macam biasa, tuan-puan ada option untuk menabung dekat akaun emas physical gap. Ini adalah akaun emas fizikal. Menabung gram dekat sini. Boleh mula dengan serendah RM100 sahaja. Tidak ada cas simpanan, tidak ada cas simpanan, berapa lama simpan tak kisah. Dan mungkin ini sesuai untuk siapa? Untuk student-student duduk asrama. Asrama ni memang confirm tak selamat lah. Saya duduk asrama ni, kalau tak simpan duit dalam poket, dalam loker, silap-silap hilang duit. Okay? Jadi, untuk siapa-siapa yang nak travel, ataupun mungkin tuan-puan kena bekerja dekat overseas selama 1 hingga 2 tahun, menabung dekat akaun emas gap. Selamat. Dijamin selamat. Okay? Menabung dekat sini. Bila balik Malaysia, ataupun apabila tuan-puan rasa tuan-puan dah pindah rumah ke tempat yang lebih selamat, barulah keluar secara fizikal. Ini option dia. Tapi anda katalah tuan-puan memang rumah tak ada apa, rumah biasa, rumah selamat. Tuan-puan menabung terus. Menabung dekat akaun emas gap, jadikan ia sebagai tempat transit gram emas. Target 100 gram lah sebagai contoh. Ada duit lebih, convert kepada emas. Ada duit lebih, ada duit lebih 100, menabung dalam bentuk emas. Ada duit lebih 200, menabung dalam bentuk emas. Cukup 100 gram, simpan je dekat rumah. Okay? Ada yang tanya, yang mana lebih okey? Dia tanya, berapa minimum nak keluarkan satu emas daripada akaun emas gap? Minimum sebenarnya 0.25 pun boleh. Tengok apa item ada dekat situ. Dekat aplikasi. Dekat aplikasi akaun emas gap public gold ni. Okay. Tuan-puan boleh klik withdraw sini. Ada macam-macam item untuk tuan-puan boleh keluarkan. Okay. Dan mungkin ada yang tak tahu lagi. Saya penyimpan emas saya, ada yang tak tahu lagi. Dia duduk Negeri Sembilan. Saya tanya dia, cik pernah nampak tak mesin macam ni? Pernah nampak.
tu mesin apa? Saya kata, oh ni mesin untuk keluarkan emas daripada ekor market. Sorry saya tangan ni injured sikit. Tak tahu sebab apa. Okay. Okay, baik. Jadi tuan-puan, ini option dia untuk siapa-siapa yang rasa tak selamat. Okay. Jadi checkpoint yang kedua, kita masuk checkpoint yang kedua adalah, adakah sudah bebas hutang? Belum lagi. Selepas tuan-puan dah berjaya, Encik. Okay, Encik Kamal. Cikgu tanya sikit, kalau kita nak bersara saya simpan 1 gram sampai pencen 60 tahun ataupun bergantung, tapi sebenarnya kalau untuk kegunaan pencen dia 1 gram itu lebih mudah. Ataupun sebab apa? Sebab macam ni, 1 gram ni untuk belanja nanti, okey, untuk belanja nanti. Untuk belanja sebenarnya untuk senang jual 1 gram. Tapi 1 gram ni bagi saya dia kos per gram dia tinggi. Apabila kos per gram dia tinggi, maksudnya kita kena bayar kos premium dia tinggi. Okey. Tips emas item yang lebih kecil lebih mahal berbanding item yang besar. Itu tips dia. Jadi bagi saya try lah 5 gram at least. Sebab apa? Kalau kita jual 5 gram at least 2 bulan sekali. Anda katalah advice yang terbaik bagi saya 1 dinar ataupun 5 gram. Okay? Sebab apa? Kita boleh jual 5 gram hari ni sekitar 5 gram sekitar 3,000. At least kita tak adalah nak jual setiap bulan. Kita jual 2 bulan sekali ataupun 2-3 bulan sekali. 1 dinar berapa gram? 1 dinar 4.25 gram. 1 dinar bersamaan 4.25 gram. Okey. Apa beza dinar dengan gold bar? Dinar bentuk dia bulat. Ini dinar. Kedua-dua ni adalah emas 999. Gold bar bentuk dia petak. Okey. Jadi bagi siapa-siapa yang nak keluarkan item emas dekat e-commerce physical get, bagi saya recommend minimum 1 dinar. Untuk item yang kecil-kecil boleh tuan-puan, tapi itu adalah item collectors. Macam semalam ramai Public Gold baru release gold bar batch kedua raya. Penuh beratur dekat gold ATM. Biasanya kita dengar ATM ni beratur nak keluar duit tuan-puan, tapi bagi penyimpan emas Public Gold, dia beratur untuk keluarkan emas. Saya duduk dekat Kota Baru ni memang rasa saya next week saya akan ke KL. Saya banyak ulang alik lah. Saya rasa bulan ni 4 kali kot. Dia sama banyak. Kadang-kadang duduk kat rumah lagi sedikit daripada duduk dekat saya ada 2 rumah lah. Dekat KL saya berjaya pun saya ada rumah. Dekat Kota Baru pun ada rumah. Okay. Sebab dekat KL ni senang untuk saya pergi Indonesia untuk menyampaikan seminar dekat seluruh Malaysia lah. Sebab KL ni dia dekat dengan semua. Dekat dengan dunia luar. Okay. Jadi itu step yang pertama, saya kena cepat sikit. Okay. Tuan-puan kalau ada apa soalan boleh terus bertanya soalan tersebut dekat ruang komen Okay. Saya cuba bantu sebaiknya. Okay. Yang kedua adalah dana kecemasan. Dana kecemasan. Anda kata tadi tuan-puan dah menabung 500 ataupun menabung, ada duit lebih menabung, ataupun tuan-puan menabung sekalipun dalam bentuk emas. Dana kecemasan adalah 3 bulan. 3 bulan pendapatan. 3 bulan pendapatan maksudnya, anda katalah gaji kita 5K. Dana kecemasan minimum 15K. Gaji kita 10K, dana kecemasan 30K. Okey, jika ada tuan boleh bayar hutang bersama dengan guna. Boleh, saya setuju, saya pun buat macam ni. Sebab apa? Bila kita bayar, prinsipal akan mengurangkan setiap bulan. Bila kita bayar prinsipal lebih, membuatkan bulan akan datang portion bayaran bulanan itu lebih banyak prinsipal, mengurangkan interest. Okey.
Itu cara yang bagus bila kita menabung emas. Tapi kena ingat nak bayar prinsipal, kena checkpoint dia yang kedua ni kena settle dulu, iaitu kena ada dana kecemasan. Kita tak nak selepas kita bayar hutang kemudian kita terpaksa berhutang balik. Kita tak nak macam tu, tuan-puan. Kita nak ikut flow yang betul. Jalan yang saya tunjuk ni memang lambat untuk kaya, tapi proven. Lambat pun mungkin ambil masa 5 tahun. Okey. Saya walaupun saya sebagai seorang engineer, tuan-puan, saya tak nak fikir benda-benda yang renyah. Contoh nak kena study, baca graf, itu benda-benda bagi saya stres benda-benda macam ni. Saya nak benda yang confirm, mudah dan walaupun sikit tapi benda tu bergerak. Jadi kalau siapa-siapa join, mungkin kejap lagi petang ni saya live tentang macam mana kita nak tahu adakah kita bergerak ke arah kekayaan ataupun ke arah kemiskinan setiap bulan. Ini yang kita kena faham. Bila kita faham perkara ni, tuan-puan, kita tahu dah duit yang kita nak salurkan setiap bulan ni kita menghala dekat mana. Okey, ini dana kecemasan. Dana kecemasan ni bukan untuk balik kampung. Balik kampung bukan dana kecemasan, tuan-puan. Balik kampung raya bukan dana kecemasan. Road tax kereta bukan dana kecemasan. Ini semua dana tahunan. Maksudnya, anda katalah kos road tax RM2,400 setahun. Bagi dah siap-siap RM200 sebulan. Memang kena simpan. Ramai yang silap. Dia tak simpan dana kecemasan. Tiba-tiba balik kampung dia anggap itu adalah kecemasan. Akhir sekali tak ada dana kecemasan. Ini untuk dana kecemasan. Dana kecemasan memang untuk tujuan kecemasan. Anda katalah kita dibuang kerja, ini guna dana kecemasan. Anda katalah hari ni bangun pagi, tengok-tengok kereta hilang, motor hilang. Kita nak pergi kerja naik motor, kita guna dana kecemasan untuk beli balik motor tersebut, untuk ganti motor dan untuk sementara untuk kita dapat proses daripada claim. Baiklah. Ini matlamat kita. Seterusnya adalah barulah kita tutup hutang negatif. Tutup hutang yang inilah baru kita boleh guna dalam bentuk emas. Dah settle dana kecemasan, yang ni sesuai untuk emas untuk beberapa golongan yang mana tak boleh nak menabung, tutup hutang. Yang ketiga lah tutup hutang negatif. Sebagai contoh, personal loan, car loan, hutang-hutang yang tak membuatkan duit masuk dalam poket kita. Anda katalah tuan-puan punya ada rumah daripada tuan-puan bayar bank 1,000 housing loan, bayar bank 1,000 dan dapat sewa 1,200. Biarlah yang ni. Ini adalah aset tuan-puan. Ini adalah harta yang mana tuan-puan dapat cash flow RM200 sebulan. Allah. Itu cara dia, tujuan step yang ketiga. Dan step yang keempat, sebenarnya step yang ke atas ni saya tulis ni, baru dah tuan-puan menabung untuk haji. Haji tadi saya cerita 100 gram. Lepas tu tuan-puan nak pergi umrah 10 dinar. 10 dinar ni untuk husband and wife lah, dua, satu couple. Tuan-puan menabung untuk deposit beli rumah. Berapa mungkin 100 gram juga. Barulah target menabung yang ni. Jadi bila kita faham perkara ni, tuan-puan, kita tak emas turun ataupun emas naik, kita fokus tabungan saja. Sebab apa? Kita nak target 100 gram. Emas naik, emas turun, menabung 1 gram. Saya pun beli emas pada harga 700 lebih tu. Saya beli dekat 20,000, 700 lebih. Sebab apa? Itu atau tu ada duit lebih. Ni duit lebih ni. Dah. Saya tak simpan banyak cash. Tapi sebab saya bimbang kalau saya simpan banyak cash, tuan-puan, membuatkan saya rasa berduit. Ini sekarang ni duduk sembang dengan kawan pasal motor ni, tiba-tiba saya risau ni, ada duit lebih 10-20 ribu akan beli motor. jadi saya fikir sabar. Saya jadi
bila saya faham tentang inflasi, tentang tentang membina kekayaan, saya tak akan buat hutang dan membuatkan saya terpaksa penat lelah untuk bayar hutang. Sebagai contoh, ada orang prinsip dia tak apa, biar buat hutang dulu supaya kita rajin bekerja. Tak adanya tuan-puan. Okey. Kononnya kita upgrade kereta yang paling mampu sebab apa? Sebab supaya kita rajin bekerja. Tuan-puan, kalau kita kerja makan gaji, rajin macam mana pun gaji kita tetap macam tu. Okey. Kalau kita buat bisnes, andai katalah kita berhutang, kononnya untuk membuatkan kita rajin dalam bisnes, untuk kita buat kerja all out, akhir sekali tuan-puan, kita buat bisnes pun tak ikhlas. Niat asal sebagai contoh. Sebagai contoh, saya sebagai seorang dealer public good. Okey. Kerja saya sepatutnya sebagai seorang dealer public good, saya mesti sampaikan ilmu yang betul menurut ikut poket penyimpan emas. Kalau saya kongsi ilmu yang membuatkan penyimpan emas semakin miskin, mesti penyimpan emas tu akan beli sekali dah tak menabung dah. Okey. Jadi kerja saya sebagai seorang dealer public gold, saya mesti memberi advice yang betul kepada penyimpan emas. Sebagai contoh, ada yang kontak saya, Cik Hafiz, saya tengok harga emas jatuh sekarang ni, boleh tak saya buat loan? Saya baru dapat kontak 2 hari lepas, call saya. Saya nak beli emas 100,000, saya nak buat loan sebab saya tengok harga emas tengah jatuh. Jangan. Kalau saya fikir duit poket saya tuan-puan, saya fikir saya punya commission, saya kata, cik, boleh buat loan, beli 100,000, harga emas akan naik. Nasihat saya tak jujur. Sebab itulah, ada orang tanya saya, esok harga emas berapa? Saya tak tahu. Tapi kalau nak kaya, kalau nak tahu prediction harga emas, bukan join live saya. Kalau nak kaya dengan emas, boleh join live saya. Macam tu. Okay? Jadi, andai katalah sebab apa? Sebab saya tak ada komitmen hutang yang membebankan saya. Waktu saya letak jawatan sebagai seorang engineer, waktu tu saya punya business public gold pun, baru income sekitar 3 hingga 5,000 tuan-puan. Okey. Tapi sebab apa? Bagi saya 3 hingga saya dapat passive income. Saya tak perlu bekerja, tapi ada 3 hingga 5,000 saya dah capai financial freedom. Sebab apa? Sebab saya tak ada komitmen langsung. Hutang kereta pun tak ada. Saya ada hutang rumah tapi ada penyewa. Okey. Jadi bila kita tidak ada komitmen yang membebankan sebagai seorang business owner, kita membagi advice yang paling jujur kepada penyimpan emas. Kita bagi advice menurut ikut poket penyimpan emas. Kita bagi advice bukan ikut kepentingan poket kita. Okey? Jadi kita ikhlas menyampaikan ilmu. Ni saya bercakap sejam ni tuan-puan. Saya bercakap dah lebih sejam. Tak ramai yang sanggup tau. Tak ramai yang sanggup. Sebab apa? Saya tak fikir pasal duit. Saya fikir penyimpan emas, sebelum saya buat live, saya share kepada penyimpan emas saya, bagi tahu saya sejak lagi saya buat live. Sebab apa? Penyimpan emas yang dah mula menabur emas, dia tak ada lagi ilmu tentang emas. Tanggungjawab saya untuk berkongsi ilmu tentang emas, macam mana emas ni boleh membuatkan kita bertambah kaya. Okeylah, cikgu tak payah kerja lah. Okeylah, tak payah kerja. Dapat 5K sebulan lah. Passive income lah tu. Okay. Tapi saya ambil masa lama. Saya ambil masa 5-6 tahun. 5-6 tahun. 5-6 tahun. Sebelum saya letak jawatan, saya ambil masa 5-6 tahun lah. Okay. Jadi sama juga. Tak kisahlah tuan-puan jadi ejen insurans ke macam mana. Apa-apa bisnes boleh buat duit. Tapi pastikan duit itu memberi kebaikan kepada duit yang kita terima tu adalah tanggungjawab kita sebenarnya. Duit itu hasil daripada bisnes tersebut memberi kebaikan kepada masyarakat. Okay. Kadang-kadang saya pernah kena saya tak berapa, dia satu sekolah dengan saya tapi bukan satu batch lah. Okay. Dia punya nak keluk saya tuan-puan daripada pukul 9 malam sampai 1 pagi. Dia pergi buat seminar untuk saya lagi.
Dan dah lah waktu ajak saya cakap, Fiz, aku nak belajar pasal emas ni. Saya tuan-puan, kalau siapa-siapa nak belajar pasal emas, join live saya, tengok konten saya tak pernah jumpa. Tapi disebabkan kawan, saya jumpa. Akhir sekali pergi jumpa bukan dia nak belajar pasal emas, tuan-puan. Dia nak paksa saya dah ada insurans. Dia nak paksa saya dia nak paksa saya subscribe insurans. Jadi saya tengok patutlah pakai BMW maintenance 3-4 ribu sebulan. Saya kata patutlah, terdesak. Bila kita dah level terdesak, tuan-puan, kita dah sepatutnya ejen insurans ni bagi saya dia adalah buat kerja yang mulia. Tapi kalau dah terdesak sebab untuk bayar komitmen, ikhlas tu dah tak ni lah. Jadi ikhlas ni datangnya sebab kita ada duit. Kalau untuk kita memberi ni, untuk kita jadi ceramah pula, untuk kita memberi ni, kita mesti ada lebih dulu baru boleh memberi. Tak ada lebih, macam mana nak memberi? Itulah langkah yang keempat adalah financial freedom. Financial freedom ni maksudnya kita ada passive income. Passive income melebihi daripada kita punya perbelanjaan bulanan. Financial freedom. Tapi untuk belajar pasal financial freedom ni, tuan-puan, bersama tim G1 Network, kita ada macam-macam training lagi. Percuma saja. Tak payah bayar. Ada yang bayar, ada yang banyak yang percuma. Kita tak buat duit dengan training. Kalau training tersebut, tuan-puan join kena bayar. Saya sebagai salah seorang speaker dekat training tersebut pun, saya pun kena bayar. Kita sama-sama bayar. Jadi kita jumpa dalam next live lah. Saya ada urusan sekejap lagi. Semoga bermanfaat. Kita jumpa dalam next live. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.